Pasangan Ariel Zafril dan Wawa Zainal menghadapi tuduhan menyembunyikan perkahwinan mereka. Selepas beredar dari sebuah sidang media, mereka telah bersetuju untuk memberikan kenyataan sekaligus menjawab segala tuduhan yang dilemparkan kepada mereka. Kita dapatkan Ariel Zafril dan Wawa Zainal, dan jangan biar isu ini terus bikin panas. Ariel Zafril, Wawa Zainal, kenapa lari daripada sidang media tadi ya? Kami tidak lari, cuma kami tertekan dengan situasi tadi, provokasi yang diberikan kepada kami. Jadi kami mengambil langkah untuk pergi. Kami dihujani dengan soalan yang bertubi-tubi sehingga kami sendiri tidak dapat memberi kenyataan yang jelas. Ada yang mengherdik saya. Kepada pihak-pihak media yang mungkin terasa hati dengan tindakan kami tadi, kami mohon ampun, minta maaf, jangan salah faham, kami bukan kurang ajar. Itu cerita pasal lari ya. Sekarang ni yang lebih besar, isu orang dah berkahwin. Kami telah bernikah pada 25 Februari 2012 yang dinikahkan oleh imam daripada Sabah yang dibawa bapa Wawa sendiri. Kami telah bernikah mengikut hukum syariat Islam. Gambarnya pernikahan kali pertama itu tidak ada dokumen-dokumen ataupun dikatakan tidak sah. Dari undang-undang syariat mungkin tidak sah, tapi dari hukum agama ia sah kerana ia mencukupi syarat-syarat. Status anak kita orang terjawablah, menyatakan anak kita orang anak haram. Di sini jelaslah anak itu adalah sah hasil daripada pernikahan kita orang. Yang kata nikah kali kedua tu apa pula? Nikah ke daftar nikah saja? Mungkin ramai yang keliru dengan kenyataan itu. Daftar pada 4 Februari dengan akad nikah kali kedua. Bila dihujani berbagai soalan masa di interview tadi, saya tak tahu saya bercakap macam mana. Sekarang ni pun masih trauma lah. Pada 4 Februari kami daftar perkahwinan kita orang sebab pada masa itu saya dapati yang saya dah mengandung. So kita orang pun settlekan benda tu secepat yang mungkin. So anak saya berbini Ariel Zafril sendiri. Ramai menghentak mengatakan kamu ada anak luar nikah. Dah ada anak luar nikah baru hege-hege nak kahwin, hege-hege nak mengaku. Tomahan yang diberikan kepada saya tidak berapa kisah. Apa yang pernah jadi bapa pasti dapat merasai apa yang saya rasa bila orang di luar sana tafsirkan anak saya sedemikian. Kenapa nak salahkan saya? Rahsia saya ini telah dibongkarkan oleh orang lain tanpa izin saya. Kalau dia cakap dia saya dapat anak je, saya tak marah. Tapi bila dia mengeluarkan tarikh pernikahan saya, tarikh lahir anak saya, benda-benda itu orang berteka-teki dan berkira-kira menambah fitnah. Sebagai ibu semestinya saya berasa sedih bila orang cakap anak saya nak luar nikah. Saya harap selepas ni orang tidak lagi berkata-kata mengenai anak saya. Pernikahan kami sah di sisi Allah kerana cukup 4 syarat itu. Kenapa agaknya kamu berdua menipu kepada semua, mengatakan kamu tidak berkahwin sebelum ini? Kami guna istilah merahsiakan lah, bukan menipu. Bahkan saya hormati kontrak itu dan hormat David Teo sendiri. Saya tahu dia akan kecewa kalau saya mengambil langkah untuk berkahwin. Saya ambil keputusan merahsiakan benda ni. Orang lain akan pertikaikan bila saya mengatakan keadaan saya darurat. Sebab itulah saya terpaksa merahsiakan benda ni. Keadaan ini hanya saya saja yang tahu macam mana beratnya. Tetapi harus diingat, ini periuk nasib saya. Saya pun berusaha untuk mempertahankan selagi mampu. Ramai yang dakwa Wawa takut dengan David Teo, takut akan kontrak. Adakah bakal meneruskan kerjaya sebagai artis presiden di syarikat itu? Tidak pasti lagi. Kena berbincang dengan Ariel dulu dan juga David Teo sendiri. Saya juga nak meminta maaf kepada David sekiranya keputusan saya ini membuatkan dia berasa kecewa. Langkah yang saya ambil ini bertujuan untuk mengelak menambah dosa, lakukan maksiat, benda elok agar David Teo restui hubungan kita orang. Sebelum ini timbul dakwaan yang kata Wawa kena penyakit misteri. Adakah penyakit misteri itu adalah semata-mata disebabkan mengandung ataupun memang betul-betul Wawa terkena penyakit misteri? Tak pernah menipu. Saya memang terkena penyakit misteri. Ketika mengandung pun penyakit misteri itu masih ada dengan saya. Penyakit misteri macam mana tu? Meracau ke, merangkak, terbang di awan biru ke, macam mana? Macam ada individu lain yang masuk dalam diri saya. Suara saya akan bertukar kepada orang lain. Sekarang ni saya dah pulih sepenuhnya. Terima kasih kepada yang doakan saya. Minta maaflah kepada semua peminat. Berhentilah menabur fitnah dan juga menambah dosa. Sebagai suami isteri yang sah, saya harap penonton di luar sana dapatlah menerima kami seadanya. Terimalah bakat kami, bukan peribadi kami. Jangan bikin panas.